Oh, tak berbaloi lah. Maksudnya profesor ni sekadar teori, bukannya praktikal di lapangan dan tidak sesuai untuk negeri Kedah. Mungkin boleh lantik sebagai esko jaga lembu. Pertama sekali, perbelanjaan untuk bajet 2026 membabitkan 1.33 bilion. Pendapatan utama adalah hasil dia jangkaan daripada 838 juta, datanya daripada cukai tanah, pelbagai hutan dan PBT. 4 sumber cukai. Daripada tu tanah saja 66%. Target Kedah 2030 mesti capai target 1 bilion hasil. Jadi rakyat akan diperah dan ini adalah fasa pemerahan duit poket rakyat untuk mengenyangkan YB-YB yang ditakbir oleh PAS di negeri Kedah. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi KDNK, Kedah berbangga. Dia kata KDNK Kedah daripada tahun lepas ke tahun akan datang akan menaik sampai 5.4%. Tapi apabila kita membandingkan KDNK Kedah adalah berada di 6 negeri tercorot di Malaysia selepas Perlis, Kelantan, Terengganu dan Kedah. Semua negeri-negeri yang ditakbir oleh PAS adalah negeri tercorot dari segi KDNK pendapatan per kapita rakyat seluruh negara berbanding dengan negeri-negeri lain. Jadi sebagai pemerhati dalam sidang bajet kali ini, kami melihat negeri Kedah untuk melangkah jauh ke depan, dia kena ada plan strategik pembangunan ekonomi yang mampan. Bukannya plan seperti mana Tok pun kata tadi, dana mengurus besar dan duit dihabiskan situ untuk berhadapan dengan pilihan raya. Itu tindakan yang sangat tidak betul dan tidak tepat bagi sebuah negeri yang KDNK rendah. Sepatutnya plan mereka ke arah pembentukan projek-projek berimpak ekonomi supaya ada hasil baru kepada negeri. Dan ini tidak berlaku pada kali ini, hanya one-off projek kecil-kecilan dan pengisytiharan projek FDI, Foreign Direct Investment daripada luar negara yang dibantu oleh kerajaan pusat. Bukannya yang diusahakan oleh mereka sendiri. Jadi di situ kita boleh melihat bahawa esko pelaburan pembangunan ekonomi industri tidak berfungsi dengan baik dan mungkin boleh didesak untuk letak jawatan. Siapa? Oh, tak berbaloi lah. Maksudnya profesor ni sekadar teori, bukannya praktikal di lapangan dan tidak sesuai untuk negeri Kedah. Mungkin boleh lantik sebagai esko jaga lembu, insyaAllah. Okay. Tapi dia kata esko tu tak lama lagi nak jadi menteri besar. Mungkin nak jadi menteri besar. Cita-cita besar. Lah. Okay. Dan yang ketiga, kita melihat dari segi aspek rakyat, kerajaan dan rakyat. Okey, bila kita melihat dari segi aspek kerajaan dan rakyat, saya suka untuk mengambil 3 sampel yang sangat besar di negeri Kedah, iaitu kerajaan negeri Kedah slogannya adalah untuk menjadikan negeri Kedah tempat berlindung bagi orang-orang miskin. Dan data menunjukkan selepas Terengganu, Kelantan dan Kedah, lepas Terengganu, Kelantan, negeri yang ketiga adalah Kedah dan Perlis. Semua negeri yang ditakbir PAS adalah kadar kemiskinan paling tinggi, paling ramai di Malaysia. Jadi apa yang mereka cakap tidak sinkronis dengan apa yang mereka buat. Apa maksudnya? Pendapatan rendah, cukai mereka naikkan. Apabila cukai dinaikkan, orang miskin akan tertekan dan terkesan. Datuk Ilman tu, dia pernah bercakap di Muktamar PAS. Dia kata dengan menaikkan cukai kilang, harga barang akan ditingkatkan. Soalan tu dia dilontarkan masa PM bentang bajet. Kali ni kena atas kepala dia sendiri. Jadi dia mesti menjawab. Tadi dah dia dah. Kali poin yang ketiga dia juga. Jadi jelas dan ketara sekali, apa yang dia cakap tidak selari dengan apa yang dia buat. Cukai tanah mengikut dokumen yang beredar di media sosial yang saya dapat, mungkin kita semua dah baca dokumen terhad tu, dengan menyatakan dengan jelas bahawa cukai tanah akan naik sampai 150%. Dan kesannya kepada 850,000 seluruh rakyat Kedah. Yang tu memang kesan yang signifikan, besar. Dan hari ini kita boleh tengok pergulungan Datuk Seri Sanusi langsung tidak menyebut tentang cukai tanah yang akan dinaikkan. Bermakna rakyat Kedah kena tahu sama ada dia buat senyap-senyap ataupun dia sembunyikan benda dia pada rakyat Kedah supaya rakyat Kedah tak tahu. Dengan pada masa yang sama dia mainkan sentimen Penang. Yang keempat dan kelima saya nak rumuskan untuk round pertama. Saya nak rumuskan apa yang Datuk Seri Sanusi, mungkin kita akan kupas sama, tapi saya nak kupas berkenaan 4 orang adun PAS bagi saya yang tidak perform, tidak menunjukkan contoh yang baik. Duit pembayar cukai yang kita duk sembang pasal belanjawan ni dibayar duit rakyat, cukai rakyat yang ada kutip banyak daripada cukai tanah.
digunakan untuk membayar YB yang otak dia katak bawah tempurung, tak matang, boleh gelakkan rakyat. Waktu rakyat dia, pengundi dia meninggal dunia, gantung diri. Tu yang pertama. Yang kedua, Esko PBT sendiri boleh kata rakyat Sabah pakai bagi roti gadinya aja, cukup dah, tak perlu cakap pasal cukai sampai tahap tu. Dan yang ketiga, Esko pendidikan, sampai dia kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tak sebut nama lah, PMS dah menteri, dia kata tidak berlaku adil kepada negeri Kedah, sedangkan bajet untuk Kementerian Pendidikan paling tinggi sekali.